Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Syari, merupakan pegawai pengesah dalaman di Akademi TVET Uni Razak. Bersempena dengan Aidil Adha yang akan menjelma, pada video kali ini kami akan menyampaikan sebuah tazkirah yang bertajuk Hakikat Aidil Adha. Dalam rukun Islam, terdapat satu rukun yang disebut Hajjul Bait, iaitu melaksanakan ibadah haji. Maka tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah pun mewajibkan kepada umat Islam khususnya bagi mereka yang mampu untuk berziarah ke Baitullah dan melaksanakan ibadah haji. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini bagi mereka yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bumi Haramain, bersyukurlah dan bergembiralah mereka ini. Namun bagi kita umat Islam yang bakinya, yang kebanyakannya tidak berada di bumi Haramain, apakah perkara yang boleh kita laksanakan? Maka suka untuk saya ingatkan, antaranya pada hari Yaumul Arafah. Okey, pada hari ini digalakkan kepada kita untuk berpuasa kerana disebut dalam hadis riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, iaitu yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka satu tahun yang ke belakang dan satu tahun yang akan ke hadapan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini janganlah kita melepaskan peluang ini. Pada hari Aidil Adha pula, apa perkara yang digalakkan? Disebut dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, inna awwala ma nabda'u fi yaumi hadha. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya apa yang boleh dimulakan pada hari ini, iaitu nusalli, melaksanakan ibadah solat, iaitu ibadah solat Aidil Adha. Summa tarja', dan kemudian pulanglah, fananhar, Rasulullah kata. Maka selepas pulang itu, laksanakanlah ibadah korban. Baik, dalam hal ini, umat Islam telah diajar secara khususnya pada hari Aidil Adha melaksanakan ibadah solat, kemudian berkorbanlah pada hari tersebut dan hari-hari tasyrik. Namun saya yakin ramai juga umat Islam yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Yang ini poin utama saya dalam video kali ini. Maka tuan-tuan dan puan, kita seharusnya sebagai umat Islam, sedar tidak sedar, kita telah pun melaksanakan pengorbanan dalam seharian kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ibadah korban yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagi mereka yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka letaklah korban itu pada diri kita. Dalam konteks sebagai pelajar, korban boleh diletakkan pada diri dengan melaksanakan ibadah ini khususnya ketika menuntut ilmu. Contohnya, apabila menuntut ilmu, antara korban yang diperlukan, korban tenaga. Antara korban yang paling simple dan tidak perlu mengeluarkan wang ringgit. Maka dalam konteks pekerjaan, sedar tidak sedar kita telah pun melakukan pengorbanan. Dalam keluarga, kita melakukan pengorbanan terhadap anak, isteri, korban wang ringgit, masa, keringat. Dalam konteks kerja juga, kita berkorban masa untuk menghasilkan produktiviti, hasil kerja yang terbaik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, korban ini tidak semestinya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang tidak mampu, laksanakanlah apa yang terdaya. InsyaAllah walaupun ia sekecil-kecil itu, namun insyaAllah sekiranya ikhlas di sisi Allah, dia sangat besar dan mampu memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Kesimpulannya, seluruh umat Islam di dunia pada Aidil Adha kali ini sama-samalah kita menghayati dan tidak melepaskan peluang. Walaupun kita tidak dapat menjejakkan kaki di bumi Haramain, sekurang-kurangnya kita dapat melaksanakan ibadah korban. Dan kita juga digalakkan untuk berpuasa pada hari Arafah, iaitu sehari sebelum Raya Aidil Adha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita menghayati ibadah korban pada kali ini. Ibadah korban dihayati, ibadah diberkati.